Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel aku, White Fang Motor Vlog. Hari ni aku nak bawa motor aku pergi bengkel. Kalau korang nak tahu apa masalah motor aku, korang kena tengok video shorts yang aku pernah share sebelum ni. Motor ni dah sadai dekat 3 minggu kat rumah aku. So hari ni baru aku ada masa untuk hantar motor ni pergi bengkel. Jom. Nanti aku buat video ni sebab aku nak tunjuk dekat korang perjalanan motor Benelli 150S yang aku dah pakai dalam 3 tahun macam tu. So inilah motor aku. Okay, dah berdebu, dah berhabuk sebab 3 bulan sadai. So aku dah buat banyak benda dekat motor ni. Okay, aku dah tukar sprocket, o-ring, aku dah masuk beberapa aksesoris dan aku dah tukar ni sekali. Eco pun aku dah potong. Dan ada banyak lagi lah benda yang aku dah buat, termasuk bahagian clutch. Tapi aku tak nak cerita semua benda tu dalam video ni. Aku akan buat video yang lain untuk semua benda aksesoris yang aku dah tukar dan aku akan tukar nantilah. So ini aku just nak tunjuk dekat korang sepintas lalu. Inilah motor Benelli 150S. Motor ni bagi aku memang underrated dan memang best lah untuk kau pakai dalam town. Okay, so sekarang aku nak turunkan motor ni daripada pedok. Aku nak bawa turun. Aku pergi dekat lobi bawah tu. Aku nak tunggu towing sampai dekat situ. Nanti aku sambung balik video ni. Aku nak turunkan motor ni dengan selamat daripada rem tingkat 5 ni. Okay. Ini kita towing pakai tu paan transporter. Motor sakit dah, bateri pun dah nak habis ni. Nanti aku belanja korang video dekat bengkel pula. Okay, so siapa nak towing boleh Roger berada ni. Hey gang, so inilah tempat aku hantar motor aku. Okay, dekat depan tu ada bengkel nama dia Anak Azhar Garage. Dia memang specialist untuk motor-motor sports lah dan motor-motor khidmat. Aku tak boleh nak parking kat situ sebab kat situ tak ada parking. So kalau aku berhenti situ buat video, nanti aku kacau lalu lalang. So aku buat je lah daripada jauh, tak apa. Tadi aku dah discuss dengan brother tu. Dia kata suspect mungkin camp ataupun benda lain lah. So dia akan tengok dulu sampai dia kena buat top overhaul ke tak ke, nanti dia beritahu balik. Tapi aku suspect timing chain dengan valve. Tak apa, kita tengok dulu nanti. Aku harap problem ni tak serius lah. Okay, nanti aku akan update balik video ni bila motor aku dah siap nanti.